Salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Aisyah selaku pensyarah GPPP 1092. Baiklah, kami di sini pada hari ini adalah untuk melaksanakan pentaksiran berterusan GPPP 1092 iaitu Tugasan 2 Persembahan. Sebelum kami memulakan persembahan ini, elok kiranya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faikun bin Saini dari kelas PPR BMM 21. Saya pula Ahmad Zamar bin Abdul Aziz dari kelas PPR BMM 21. Baiklah, Zamar. Hari ini kita akan membincangkan mengenai beberapa perkara, iaitu yang pertama mengenai aspirasi pendidikan negara, kedua, hala tuju pendidikan, dan yang ketiga iaitu implikasi kedua-dua perkara tersebut terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, boleh kita mulakan? Baik, boleh. Baik. Kalau kita lihat kepada aspirasi pendidikan Malaysia, jelas di situ bahawa negara kita ingin melahirkan generasi yang mampu bersaing di peringkat global. Jadi, sebagai guru berjiwa pendidik, mereka perlulah lebih daripada sekadar mengajar. Mereka juga perlulah untuk memastikan bahawa mereka membentuk karakter murid-murid mereka. Saya setuju dengan kamu. Tambahan pula, hala tuju pendidikan ini menekankan digitalisasi, iaitu guru bukan sahaja perlu mahir teknologi tapi juga kreatif dalam mengintegrasikan AI, iaitu kecerdasan buatan dan automasi ke dalam kelas dan pembelajaran. Hal ini akan memacu kemajuan pendidikan ke arah revolusi industri 4.0 dalam memastikan pendidikan di Malaysia mencapai kemajuan. Saya setuju dengan kamu. Dan jangan lupa pula dengan aspek nilai. Walaupun teknologi ini penting, kita sebagai guru juga tetaplah berperanan sebagai pembimbing moral dan etika. Inilah yang membezakan sistem pendidikan kita dengan sistem pendidikan negara lain yang sekadar latihan teknikal. Baiklah, boleh kita teruskan dengan aspirasi pendidikan? Boleh. Untuk pendapat kamu, aspirasi pendidikan ini dalam Kamus Dewan Bahasa bermaksud keinginan seseorang untuk mencapai cita-citanya. Dalam konteks aspirasi pendidikan pula, aspirasi pendidikan di negara kita merujuk kepada cita-cita, matlamat dan hala tuju sistem pendidikan sesebuah negara untuk melahirkan generasi yang berkualiti, berdaya saing dan berkarakter. Jadi dalam negara kita terdapat beberapa aspirasi pendidikan yang utama, yaitu akses, quality, equity, perpaduan dan kecakapan. Jadi saya nak tanya kamu, apa yang kamu tahu mengenai aspirasi yang utama, yaitu akses? Baiklah. Mula sekali kita kena tahu apa itu akses. Akses ini bermaksud yang peluang pendidikan tinggi ini terbuka luas kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang atau lokasi seseorang. Strategi utama telah dijalankan oleh badan kerajaan dan juga badan kerajaan iaitu NGO, seperti perluasan peluang kemasukan ke dalam bidang pendidikan, penambahan universiti awam, universiti swasta, politeknik, college community serta program pembelajaran jarak jauh telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Selain itu, pembelajaran digital seperti e-learning membolehkan pelajar dari kawasan luar bandar turut menikmati pendidikan yang berkualiti walaupun berada di kawasan yang kurang capaian internet. Selain itu, kerajaan dan juga telah melakukan memberikan pembiayaan pendidikan seperti skim pinjaman PTPTN, beasiswa kerajaan, dan juga memberikan bantuan kewangan untuk memastikan kos pendidikan tidak menjadi penghalang untuk mereka yang ingin menyambungkan pengajian mereka yang lebih tinggi. Program Dharma Siswa juga telah dijalankan untuk khas untuk golongan B40. Pembangunan infrastruktur juga telah dijalankan bagi yang memberikan penekanan kepada kemudahan kampus seperti makmal, perpustakaan dan juga akses internet berkemajuan tinggi bagi memudahkan para pelajar dan juga pensyarah untuk melakukan kerja-kerja. Usaha memperluaskan capaian internet di kawasan luar bandar ini bagi menyokong pembelajaran secara digital dan juga pembelajaran secara atas talian. Apa yang diharapkan ialah lebih ramai rakyat Malaysia
dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan juga tidak terbatas kepada golongan elit sahaja. Jadi maksud kamu di sini aspirasi aspek itu menekankan pemberian peluang pendidikan kepada semua warga lah. Ya, betul, tepat sekali. Baiklah, seterusnya saya teruskan kepada aspirasi yang kedua, yaitu aspirasi quality. Jadi dalam konteks sistem pendidikan kita, quality ini merujuk kepada penyediaan standar pendidikan yang standing dengan tahap antarabangsa. Jadi matlamatnya di sini jelas, yaitu kita mahu memastikan setiap murid kita tanpa mengira lokasi, budaya dan latar belakang mereka, semua ini akan mendapatkan akses kepada kualiti pembelajaran yang terbaik. Jadi, kualiti yang saya maksudkan di sini bukan sekadar tentang kemudahan fizikal yang canggih, tetapi ia merangkumi keberhasilan pendidikan murid secara menyeluruh. Di sini bermaksud bahawa sistem pendidikan kita haruslah mampu untuk melonjakkan prestasi pelajar dalam literasi, numerasi dan kemahiran berfikir aras tinggi supaya pelajar-pelajar kita ini mampu berdaya saing di peringkat global. Jadi secara ringkasnya, apabila kita bercakap tentang aspirasi kualiti ini, ia merupakan satu janji untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu tetapi juga mempunyai kemahiran yang relevan dengan keperluan semasa. Jadi kualiti yang tinggi dalam sistem pendidikan akan menjadi kayu ukur dan kepada kejayaan kita dalam melahirkan modal insan yang benar-benar berkualiti untuk negara. Jadi modal insan ini pastinya akan membantu kemajuan negara kita. Baik, saya setuju dengan pendapat Taufik. Kita akan terus pergi kepada aspirasi equity. Baik, equity pula menekankan kesaksamaan peluang dalam pendidikan tinggi supaya semua golongan dapat manfaat yang sama tanpa diskriminasi. Strategi utama yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan ialah memberi sokongan kepada golongan yang terpinggir seperti program khas untuk pelajar luar bandar, pelajar B40, orang asli dan juga pelajar OKU. Beasiswa dan bantuan kewangan tambahan juga telah diberikan untuk memastikan mereka tidak tercicir dalam pelajaran. Kerajaan juga telah melaksanakan dasar inklusif iaitu kurikulum dan aktiviti universiti direka supaya mesra kepada semua latar belakang pengguna. Penekanan juga telah diberikan kepada kepelbagaian budaya dan bahasa sebagai kekuatan dan bukan halangan kepada ilmu untuk dipelajari. Selain itu, peluang sama rata dalam pembangunan kerjaya telah diberikan secara luas seperti latihan industri, program mobiliti dan juga peluang penyelidikan dibuka kepada semua pelajar tanpa mengira status ekonomi mereka, dan penekanan kepada merit dan potensi diberikan bukan semata-mata latar belakang sosial. Apa yang diharapkan daripada equity ini ialah tiada pelajar yang tercicir hanya kerana faktor ekonomi atau lokasi, dan pendidikan tinggi menjadi pemangkin mobiliti sosial, membolehkan pelajar dari keluarga berpendapatan rendah ataupun pendapatan tinggi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Baiklah, terima kasih Tuan Mar atas penerangan tersebut. Seterusnya kita akan teruskan dengan aspirasi yang keempat yang tidak kurang pentingnya, yaitu perpaduan. Jadi sejak dari awal lagi sistem pendidikan Malaysia telah direka sebagai ejen penyatuan utama bagi masyarakat kita yang seperti yang kita tahu, yaitu masyarakat berbilang tahun. Aspirasi ini menekankan kepentingan membina identiti nasional yang kukuh dalam kalangan generasi muda. Jadi aspirasi ini adalah sangat penting kerana ia membantu kita untuk membentuk sebuah negara yang harmoni dan terhindar daripada sebaran huru-hara. Jadi pendidikan adalah platform di mana murid-murid daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi dan etnik dapat berinteraksi, berkongsi nilai dan saling menghormati. Melalui aspirasi perpaduan ini, kita ingin melahirkan warga negara yang menghargai kepelbagaian sebagai satu kekuatan, bukannya puncak perpecahan. Jadi dalam sistem yang mengutamakan perpaduan ini, setiap murid akan merasa diri mereka dihargai dan menjadi sebahagian daripada keluarga besar Malaysia.
Jadi keberhasilan aspirasi ini dapat kita lihat jika sebuah sekolah itu menjadi tempat yang harmoni di mana perkongsian nilai murni dan integrasi nasional dipupuk secara semula jadi melalui aktiviti kurikulum maupun co-kurikulum. Jadi secara ringkasnya di sini kalau ada sekolah yang warganya, pelajar-pelajarnya melakukan aktiviti kurikulum bersama, itu telah menunjukkan bahwa negara kita telah mencapai aspirasi perpaduan ini. Baiklah, secara ringkasnya, aspirasi perpaduan tidak menekankan peranan pendidikan tinggi sebagai media untuk menyatukan masyarakat berbidang kaum dan budaya di Malaysia. Diteruskan untuk aspirasi yang terakhir, iaitu aspirasi kecekapan. Kita faham dulu apa itu kecekapan yang merujuk kepada bagaimana sistem pendidikan tinggi diurus dengan efisien, telus dan berkesan supaya sumber yang digunakan secara optimal dan bukan sekadar mengjimatkan kos, tetapi memastikan setiap pelaburan dalam pendidikan dapat memberikan pulangan besar kepada negara. Strategi yang dilakukan untuk mencapai aspirasi kecekapan ini ialah pengurusan sumber manusia dan kewangan yang terus, seperti universiti dan institusi pendidikan tinggi digalakkan untuk mengurus bajet dengan lebih berkesan. Selain itu, penekanan kepada tadbir urus yang lebih baik perlu dilakukan bagi mengurangkan pembaziran dan meningkatkan accountability sesuatu institusi pendidikan. Seterusnya, kita pergi kepada penggunaan teknologi digital. Automasi dalam pentadbiran, sistem e-pembelajaran dan platform digital dapat mengurangkan kos operasi. Sebagai contoh, penggunaan sistem pengurusan pelajar secara dalam talian seperti e-borang dan analitik data adalah untuk membuatkan keputusan dan juga memberikan sistem yang lebih sistematik. Penyusunan semula program akademik yang dilakukan seperti untuk menjalankan program yang kurang relevan dengan pasaran kerja dikaji semula atau digabungkan bagi memberikan fokus pada bidang yang mempunyai permintaan tinggi seperti bidang teknologi, kesihatan dan juga keusahawanan. Baik, itu sahaja untuk aspirasi pendidikan. Teruskan pada hala 7 pendidikan di Malaysia. Ya, terima kasih Zaman. Sekarang saya akan mulakan perbincangan untuk hala 7 pendidikan di negara kita. Yaitu hala 7 pendidikan yang pertama ialah untuk melahirkan graduan yang holistik. Dalam konteks revolusi industri masa kini, menjadi bijak secara akademik bukan menjadi bijak secara akademik saja sudah tidak memadai. Kita memerlukan graduan yang seimbang dari segi aspirasi murid yang digariskan dalam PPPM, yaitu memiliki etika, kerohanian dan identiti nasional yang kuat di samping kecermelangan ilmu. Jadi graduan yang holistik adalah mereka yang memiliki kemahiran insaniah, yakni dengan izin soft skill yang tinggi seperti pemikiran kritis dan kebolehan menyelesaikan masalah kompleks. Mengapa ini penting? Ini penting kerana dalam era otomasi, tugasan rutin akan diambil alih oleh mesin. Namun nilai kemanusiaan, kepimpinan dan pertimbangan moral tetap memerlukan sentuhan manusia. Jadi melalui hala 7 ini, sistem pendidikan di negara kita bukan sekadar mahu menghasilkan pekerja, tetapi insan yang mampu berdaya saing secara global namun tetap berpijak di bumi yang nyata dengan nilai moral yang utuh. Hal ini adalah persediaan rapi untuk memastikan modal insan kita tidak hanya mahir teknologi, tetapi juga berintegriti tinggi dalam mengendalikan perubahan zaman. Saya sangat setuju dengan pandangan ini daripada aspek yang kedua, iaitu aspek pendigitalan pendidikan. Dalam seperti yang kita tahu, pendigitalan pendidikan bukan sekadar penggunaan komputer ataupun gadget, projektor LCD di dalam kelas. Ia merangkumi transformasi menyeluruh dalam ekosistem pembelajaran daripada kurikulum, pedagogi, pentaksiran, pengurusan sekolah sehinggalah kepada pembangunan profesional guru
Aspek ini dalam hala tuju pendidikan ialah penyediaan infrastruktur digital yang kondusif. Kerajaan Malaysia melalui pelbagai inisiatif telah memperluas capaian internet di sekolah-sekolah, termasuklah di kawasan luar bandar dan pedalaman. Hal ini penting kerana tanpa akses internet yang stabil, pendigitalan pendidikan hanya akan menjadi retorik. Pendigitalan juga melibatkan penyediaan peranti kepada murid dan guru, pembinaan makmal komputer yang lebih moden, penggunaan papan interaktif digital, dan juga pelangkah pembelajaran dalam talian. Sebagai contoh, pembelajaran berasaskan projek iaitu project based learning menggunakan sumber dalam talian seperti Google dan juga Google Scholar. Selain itu, murid juga membina pembentangan interaktif menggunakan aplikasi digital, penggunaan simulasi maya untuk eksperimen sains, dan juga menggunakan kuis dalam talian bagi pentaksiran secara formatif dalam alamat. Contoh yang lain pula, penggunaan platform Delima sebagai pusat sehenti pembelajaran digital membolehkan murid mengakses bahan pembelajaran secara dalam talian, menghantar tugasan dan berinteraksi dengan guru di luar waktu persekolahan. Sebagai contohnya, menggunakan Google Classroom untuk menghantar tugasan. Baiklah, terima kasih Zomar. Seterusnya saya akan meneruskan dengan hala tuju pendidikan yang ketiga, iaitu melahirkan graduan TVET yang berkualiti. Jadi, selaras dengan lonjakan dalam PPM, TVET bukan lagi pilihan kedua, tetapi ia merupakan pemacu utama dalam membekalkan tenaga kerja mahir bagi industri berteknologi tinggi di negara kita. Jadi dalam merealisasikan revolusi industri semasa, permintaan terhadap kemahiran teknikal seperti robotik, otomasi, dan penyelenggaraan sistem digital yang mendapat permintaan yang sangat tinggi. Jadi hala tuju kita adalah untuk memastikan semua graduan TVET ini mempunyai kebolehpasaran yang tinggi melalui kolaborasi rapat dengan pihak industri seperti program Work Based on Learning. Seterusnya, graduan TVET yang berkualiti ini adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan pantas terhadap perubahan teknologi di kilang dan sektor perkhidmatan. Dengan memperkasakan TVET ini, sebenarnya kita sedang membina tulang belakang ekonomi negara, kerana sektor-sektor perindustrian yang melibatkan TVET adalah salah satu punca utama ekonomi di negara kita. Seterusnya, hal ini akan membolehkan Malaysia beralih daripada negara yang pengguna teknologi dan kepada negara yang mampu mengendalikan dan menyelenggarakan teknologi canggih secara mandiri. Hal ini adalah penting kerana ia merupakan kepentingan kepada kualiti dalam TVET bagi memastikan graduan kita relevan dengan keperluan pasaran kerja masa depan. Baik, pada aspek yang keempat itu pembelajaran sepanjang hayat. Baiklah, bagi Malaysia yang sedang bergerak ke arah ekonomi digital dan negara berpendapatan tinggi, pembelajaran sepanjang hayat ini penting dan juga menjadi strategi untuk memastikan tenaga kerja kekal relevan dan kompetitif. Konsep pembelajaran sepanjang hayat ini dalam konteks Malaysia, iaitu pembelajaran sepanjang hayat bukan sekadar kursus tambahan ataupun latihan singkat. Pembelajaran sepanjang hayat juga merangkumi pendidikan formal seperti ijazah, diploma dan juga sijil profesional, dan juga pendidikan bukan formal seperti kursus kemahiran, bengkel dan juga seminar. Pembelajaran sepanjang hayat juga menuntut fleksibiliti dari segi masa, tempat dan kaedah, kerana bukan semua orang mempunyai masa untuk terus berada di institusi pendidikan sepanjang masa. Pendigitalan membolehkan pembelajaran sepanjang hayat dilakukan dalam talian sepenuhnya tanpa perlu pelajar itu atau seseorang itu untuk hadir kuliah setiap hari di institut pengajar tersebut. Pembelajaran dalam talian juga dapat dilakukan di rumah menggunakan komputer riba ataupun apa-apa
peranti elektronik yang mendapat capaian internet. Selain itu, pembelajaran secara hybrid, iaitu pembelajaran secara bersemuka dan juga pembelajaran secara atas talian dilakukan secara berselang-seli, sama ada setiap hari ataupun setiap minggu. Baiklah. Seterusnya, rakaman kuliah yang boleh diakses semula untuk memudahkan pelajar untuk menonton kembali kelas yang dia tak dapat hadir pada hari itu. Dia boleh menonton kembali untuk membuat revisi secara berulang. Dan akhir sekali, webinar dan juga kursus antarabangsa dijalankan bagi membolehkan semua peringkat umur mendapat ilmu pengetahuan tentang sesuatu kursus. Ini bermakna pembelajaran tidak lagi terhad kepada kampus fizikal. Seseorang pekerja di luar bandar juga boleh mengikuti kursus daripada universiti tempatan atau luar negara tanpa meninggalkan tempat kerja. Terima kasih Zomar atas penerangan yang sangat jelas sebentar tadi. Jadi pembelajaran sepanjang ayat ini bermaksud pembelajaran itu dapat dilaksanakan pada bila-bila masa dan di mana saja. Baiklah. Seterusnya kita akan meneruskan dengan perbincangan mengenai implikasi aspirasi tadi dan hala 7 terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi, sebagai guru berjiwa pendidik, mereka perlulah menyesuaikan diri dengan aspirasi dan hala 7 pendidikan ini. Jadi, oleh itu guru mestilah yang pertama, poin saya adalah setiap guru perlulah menguasai teknologi digital. Jadi dalam kerangka PPPM 2015 hingga 2025, khususnya melalui lonjakan yang ke-9, kerajaan telah menetapkan bahawa hala 7 pembelajaran menjadi lebih global dan terbuka melalui blended learning dan MOOC. Namun, sebagai guru yang berjiwa pendidik di ambang RPM 2026 hingga 2035, penguasaan ini bukan sekadar tahu menggunakan komputer. Ia adalah tentang kefasihan digital itu sendiri. Jadi, untuk menjadi guru yang kompeten, kita perlulah mengintegrasikan kepintaran buatan, yakni AI, dan alatan kolaborasi digital yang lain dalam bilik darjah untuk merealisasikan revolusi industri 4.0 ini. Jadi kenapa ini penting? Ia penting kerana guru tidak menguasai teknologi. Guru yang tidak menguasai teknologi akan ketinggalan dalam memahami bahasa murid zaman sekarang. Guru berjiwa pendidik akan menggunakan teknologi sebagai jambatan yang menjadikan PDP lebih interaktif, sekaligus memastikan aspirasi negara untuk melahirkan graduan yang bersedia untuk masa depan. Seterusnya, kita juga tidak mahu untuk menjadi hanya sebagai pengguna, tetapi kita menjadi pencipta pada kandungan pendidikan yang bermutu. Jadi maksudnya di sini, sebagai seorang guru kita perlulah menguasai teknologi digital itu untuk memudahkan sesi pembelajaran kita di dalam kelas. Seperti contoh, kita boleh menggunakan alat digital dalam mengajar murid di dalam kelas dan menggunakan gamifikasi secara dalam talian untuk membuatkan pembelajaran kita menjadi lebih interaktif. Saya setuju dengan apa yang telah dikatakan. Implikasi yang seterusnya iaitu guru perlu membentuk nilai dan etika dalam era digital ini. Revolusi industri 4.0 membawa kemajuan teknologi yang luar biasa, namun teknologi bersifat neutral, sama ada ia membawa kepada manfaat atau mudarat bergantung kepada nilai manusia yang menggunakan. Di sinilah peranan guru berjiwa pendidik menjadi amat penting. Pendidikan sebagai pembinaan karakter dalam kerangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025, salah satu aspirasi utama ialah melahirkan graduan yang holistik dan seimbang, iaitu holistik bermaksud bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi mempunyai integriti, accountability, empati dan tanggungjawab sosial. Sebagai seorang guru, perlulah memastikan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi diterapkan secara konsisten dalam proses PDP, iaitu pembelajaran dan pengajaran, bukan hanya melalui subjek pendidikan moral,
ataupun pendidikan Islam, tetapi merentas kurikulum. Sebagai contoh, dalam kelas sains, guru boleh menekankan etika penggunaan teknologi bioperubatan, dan juga dalam kelas ICT, guru boleh membincangkan isu keselamatan data dan privasi. Ini menunjukkan nilai dan etika bukan pelengkap tetapi asas kepada pendidikan. Terima kasih Zomar. Seterusnya saya akan menerangkan implikasi yang ketiga, iaitu guru perlulah mahir literasi data. Dalam hala tuju pendidikan ini, mahir literasi bahasa adalah sangat kritikal kerana pendidikan masa hadapan ialah tidak sama seperti dahulu. Jika dahulu kita hanya melihat markah peperiksaan secara kasar, kini dalam fasa akhir PPPM 2025 hingga 2015 hingga 2025 dan menuju RPM 2026 hingga 2035, data adalah aset utama untuk memahami potensi murid. Hala tuju pendidikan kita kini beralih kepada pembelajaran terpribadi, iaitu personalized learning, yang bermaksud seseorang guru berjiwa pendidik haruslah mahir membaca data prestasi pelajar mereka, dan bukan saja dari segi akademik tetapi juga aspek sosial dan kehadiran yang direkodkan secara digital. Dengan literasi data ini, guru boleh melakukan intervensi yang tepat. Sebagai contoh di sini saya berikan, jika data menunjukkan seorang murid itu lemah dalam satu topik tertentu, guru tidak lagi menggunakan pendekatan yang sama untuk semua murid. Sebaliknya, guru tersebut akan menyesuaikan bahan pengajaran mengikut keperluan unit murid tersebut. Jadi implikasinya di sini adalah guru akan menjadi lebih efisien dan objektif dalam melaksanakan tugasan mereka dalam mengajar generasi muda pada masa ini. Jadi literasi data inilah yang membolehkan kita mencapai aspirasi, equity dan quality yang kita bincangkan sebentar tadi, yang dimana tiada murid yang tercicir kerana kita sebagai guru mampu untuk membaca isyarat awal melalui analisis data yang tepat. Okay. Tapi pada implikasi yang terakhir, iaitu implikasi mengamalkan pedagogi yang inovatif. Selain membentuk nilai, guru juga perlu mengamalkan pedagogi yang inovatif. Pedagogi tradisional berpusatkan guru tidak lagi memadai dalam dunia yang berubah pantas. Guru berjiwa pendidik perlu menjadi mereka pengalaman pembelajaran yang menarik sebagai dapat menarik minat murid dalam kelas untuk belajar dengan lebih seronok. Pembelajaran berasaskan projek perlu dilakukan, iaitu project based learning, bagi memastikan pedagogi inovatif dapat dilaksanakan. Pedagogi inovatif ini menekankan pembelajaran yang autentik. Sebagai contoh, guru meminta murid untuk membina model penyelesaian masalah banjir menggunakan konsep STEM, iaitu sains, teknologi, engineering dan matematik. Murid menganalisis cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu, murid juga boleh mereka bentuk kempen kesedaran cyber melalui media digital seperti platform Instagram dan juga TikTok. Pendekatan ini dapat mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam diri murid dan juga menggalakkan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Selain itu, ia juga dapat membina kemahiran kolaborasi antara pelajar dan juga guru melalui penggunaan AI seperti ChatGPT dan juga Gemini. Kesimpulannya, murid bukan sekadar menghafal fakta, tetapi murid juga mengaplikasikan pengetahuan sedia ada dalam konteks sebenar dalam pembelajaran secara besar. Baiklah Zaman, terima kasih atas penjelasan tersebut. Jadi selesai sudah perbincangan kita mengenai 3 perkara sebentar tadi, iaitu yang pertama aspirasi pendidikan, hala tuju pendidikan, dan yang terakhir ini adalah implikasi. Jadi izinkan saya untuk membuat sedikit rumusan kepada semua perbincangan kita pada hari ini. Jadi pada pendapat saya, pendidikan ini bukan sekadar ilmu di buku, tetapi ia merupakan
perkara yang penting dalam membentuk tamadun bangsa dan menentukan masa depan negara. Melalui sistem pendidikan yang baik ini, kita akan dapat melahirkan generasi yang berakhlak, berdaya saing dan mampu menghadapi cabaran dunia moden. Jadi sebagai guru berjiwa pendidik, kita mestilah bersedia untuk membimbing murid bukan saja dari segi akademik tetapi juga sasiah dan kemahiran abad ke-21 ini. Jadi di sini kita sebagai guru yang berjiwa pendidik, kita perlulah bersedia untuk menjunjung aspirasi negara dan membantu negara kita dalam mencapai hala tuju negara tersebut. Baiklah, baik. Saya untuk beri sedikit rumusan. Pada pandangan saya, guru hari ini bukan sekadar penyampai ilmu, tapi pembina karakter. Dalam dunia yang dipenuhi kecerdasan buatan dan teknologi canggih, nilai seperti integriti, tanggungjawab dan empati menjadi semakin penting. Kerana jika murid jenis teknologi tapi tiada etika, kita semua berisiko melahirkan generasi yang menyalahgunakan kemajuan teknologi tersebut. Apa yang penting pada masa kini ialah keseimbangan. Teknologi dan inovasi perlu digunakan secara seimbang dan juga bermakna, bukan sekadar untuk kelihatan moden di mata orang lain. Jika penggunaan teknologi tidak meningkatkan kefahaman murid, maka ia tidak mencapai tujuan sebenar pendidikan untuk menggunakan teknologi tersebut. Baik. Jadi sampai di sini sajalah perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.